Kenapa kami jual RM8? Okey, hari ni saya nak tunjuk dekat korang. Kenapa? Sebab kami jual RM8. Yes, assalamualaikum semua. Okey, dekat Bazar Ramadan Stadium Ipoh ni ada macam-macam gerai yang jual menu yang sama. Contoh macam char kway teow kita lah. Ada yang jual RM5, RM6, RM7 dan kami jual RM8. Okey, kenapa kami jual RM8? Okey, hari ni saya nak tunjuk dekat korang. Kenapa? Sebab kami jual RM8. Okey, jom let's go. Kita masak kway teow ni bukan masak lombok ya. Paling banyak 2 set. Kita masak 2 set je. 2 set je kita masak paling banyak. Masuk telur sebiji. Kita akan tumis. Bawang putih cincang Cili giling. Kway teow. Kita akan pastikan ada wok hei Kicap. Okey, kicap. Okey, lepas tu kita akan masuk 2 biji telur ya hujung. Nampak telur dia. Puas. Kita char kway teow goreng kerang ya. Kerang kita pakai kerang fresh, bukan kerang yang frozen, nampak? Dan sotong. Siap. So inilah kejadian dia. Alright, nampak? Apa yang specialnya pula? Apa yang specialnya? Ada orang cakap kway teow sikit. Tapi ramai yang tak tahu. Daripada dulu kita berniaga, dah selama 4 tahun kita masuk bazar, nak kway teow lebih, tak ada charge. Korang nak lebih, korang minta je lebih. Tak ada masalah. RM8 ni dah termasuk sekali dah. Korang nak lebih, kata bang, nak kway teow lebih boleh, bang bagi je. Tak ada charge, tak ada extra charge RM1 ke RM2 ke, tak ada. Itulah special char kway teow kami. Kami bukan masak longgok-longgok, orang jual RM5, jual RM5, orang masak longgok. Masak longgok jual RM5, rasa dia akan lari je. So kita masak paling banyak 2 set guys. Paling banyak 2 set sampai kena pakai 3 dapur ni. 3 tukang masak ni. Itulah beza dia. Walaupun kita masak letak dalam, tapi cara kita masak tu adalah 2 set. Bukan kita masak longgok-longgok letak dalam. Rasa dia sangat berbeza. Cuba dulu. Kalau tak percaya, cuba dulu baru korang komen. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye.